Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ni ayam baru sampai. Kami selalu order ayam. Ada orang hantar kat rumah. Sekali beli 3 kilo ataupun 4 kilo macam tu lah. Ni Opah tengah cuci ayam lah ni. Yang ada darah beku tu kan, yang macam merah-merah tu semua dibuang. Lepas tu tengkuk ayam, kaki ayam tu untuk cucu Opah yang paling kecil tu, sebab dia suka ayam goreng tapi dia tak makan isi ayam tu. Opah goreng dia macam kepala ayam yang tak ada isi tu, leher ayam, kaki ayam. Dia suka makan tepung yang rangup tu. Isi ayam dia memang tak makan. Dia makan tepung tu je. Itulah makanan dia. Kalau pedal ayam Opah memang tak ambil. Dia semua tak makan. Ambil hati ayam saja, tapi bukannya semua makan. Hati ayam tu kalau nak simpan frozen, rebus dulu hingga masak. Itu baru simpan tempat beku. Himpunlah, sekali dapat beli ayam dapat 3 ketul lah hati ayam. Himpun dulu, dah rebus tu himpun dulu simpan. Kalau nak masak nanti senang lah kan, dah siap rebus. Yang ada ketul-ketul macam tu, itulah celah-celah tulang tu. Itu Opah buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Inilah rebus hati ayam. Rebus hingga masak ya.